Hello guys, apa khabar semua? Welcome to Saka Market Official. Jadi setelah sekian lama saya sunyi, jadi hari ni saya mengambil keputusan untuk membuat satu video lah. Tak naklah sunyi sangat kan. Okay. And thank you so much kepada yang menonton video-video saya. Tapi video-video saya mostly adalah video-video yang normal je lah. Maksudnya it's not about apa teknik kita gunakan, apa teknik siapa, dan it's not about strategy but more to explanation, pemahaman yang saya gunakan kat situ. Okay, so pandai-pandai lah korang. Ni mostly boleh digunakan oleh advance or basic yang baru join ke apa-apa lah. Jadi but still you boleh understand lah kan, boleh faham apa yang saya nak sampaikan. Okay, sebelum tu saya just nak saya nak membuat salam pengenalan untuk selain Malaysian lah kan. Okay, hello guys, welcome to Saka Market Official. Firstly, I want to thank to you guys who is not Malaysian over here, a national, like other nationalities that watching my videos. Thank you so much supporting me and watching my videos. I'm really sorry if you not understand like our Malaysian language. I mean our national language is Malay, but you all can use anyone to be translated. And thank you so much for supporting me. Okay, jadi sekarang ni saya selalunya macam biasa lah, saya ni selalunya akan explain pair gold lah. Okay, nanti kalau ada masa saya explain Bitcoin punya market. Okay, sebelum kita start, tolong like, subscribe and share lah video ni supaya saya boleh share lagi banyak video dan saya takkan bosan untuk share video. Okay, now kita continue kepada kita punya video lah. Jadi first kali topik ni adalah mostly saya akan explain je. Ni tak kena mengena dengan apa-apa teknik ke apa ke, or anybody, tak ada hubung kait. Ini saya sendiri buat video. Apa-apa yang korang faham dalam apa yang saya nak sampaikan dalam video ni, baguslah kan. Okay. Okay, jadi kita pergi kat monthly. Monthly ni macam biasalah sekarang dia tengah turun. Sebab kan korang tahu kan, sekarang US tengah kuat. I mean adalah serta-serta reason dia nak, dia punya inflation sudah okay, semua inflasi. Jadi itu presiden menteri kewangan tu dia ambil keputusan maybe dalam tahun ni dia nak dia nak hike the interest rate lah, maksudnya meningkatkan interest rate. Sebab tu gold tengah dalam melemah lah. Okay, now we go for entry lah. Sebenarnya saya ada entry banyak tempat, tapi saya tunjuk satu entry je lah kan. Ada je saya entry, tapi saya akan tutup awal dekat sini semua saya dah entry. Saya ada entry semua tempat-tempat ni, semua saya dah entry sebenarnya. Tapi macam biasalah, kita ni kenapa nak hold kan? Baik kita tutup. Betul? Kutip dulu apa yang ada. Okay? Itu paling penting sekarang ni. Korang satu saya cakap, buat duit tu okay, tapi tutup awal kalau boleh. Alright? Okay, so for now like biasalah, saya akan fleksibel. Saya akan cakap apa yang saya rasa, macam tu je lah. Okay, yang faham tak faham tu yang faham tu bagus lah. Yang tak faham lagi, maybe you ada pemahaman diri sendiri. Okay, now first kali saya ada entry dekat sini. Kita pergi kat daily ni, tempat ni saya ada entry. Jadi sebenarnya apa yang membuatkan saya entry adalah, okay, first kali di tempat ni ada banyak strong rejection. Betul? Bila ada strong rejection, selalunya buyer dia sangat kuat. Betul? Jadi bila buyer dia sangat kuat, mesti macam biasalah, market akan cuba untuk naik. Betul? Tapi suddenly apa yang berlaku adalah, saya nampak dia naik, tapi dia turun. Dia start turun. Dia naik, dia turun. Dia naik, tapi dia turun. Bila dia turun, kebarangkalian market ni sebenarnya, I mean like di sini, dekat sini, most probably, I don't know lah korang nak cakap SBR ke SNR, okay, itu semua letak tepi. Sekarang pemahaman yang paling penting sekarang ni. Okay,
Jadi mostly orang akan, saya nampak kebanyakan orang mesti ramai orang akan cuba buy kat sini kan, betul tak? Jadi apa yang berlaku adalah price mencuba light. I membuat gambaran di mana ramai orang ingat, oh dia akan jadi macam ni, betul? Tapi tidak berlaku begitu. So besar kan tempat ni, mestilah dia orang akan cuba kat sini, first kat sini, lepas tu second kat sini, maybe third dekat sini tak edit, tapi turun ke bawah. So saya anggap tempat ni kebanyakan orang tengah mencari untuk buy. Okay, jadi apa yang saya rasa kat sini, macam biasa, bila ramai orang cuba untuk dia push ke atas tetapi tidak menjadi, so dia turun ke bawah. Saya anggap tempat ni di mana price dia nak naik, dia turun ke bawah. Tu je, saya boleh cakap tu je. Okay, tapi untuk dia membuat untuk naik dan turun ke bawah ni, break tu tinggi lah. Kenapa? Sekejap saya tunjuk. Dekat H4, kalau korang tengok kat level ni kan level ni tadi saya lukis tu. Sekejap okay. Level ni, saya dah close half dah. Saya dah entry ni kan, saya dah close half dah. Saya banyak entry kat sini. Saya suka pakai layout yang kecil-kecil. Okay, now first dia dah naik, lepas tu dia turun. Lepas tu dia naik, lepas tu dia turun. Suddenly baru dia naik, baru dia turun. Okay, dekat sini, okay, siapa yang ada modal besar ke modal yang besar lah, so dia boleh lah hold floating apa semua kat sini kan. Sebenarnya price dah turun, tapi dia naik atas balik, maybe adalah certain reason dia nak kutip balik mana-mana yang ada kat belakang ni kan. So saya buat apa, bila market tengah strong masa tu, saya buat apa, macam biasalah, kita dah entry dah. Okay, lantarlah dia dah naik ke apa ke, tapi tengok-tengok dia junam balik. So automatically my price good lah kan, betul? Jadi saya punya main reason is because of these things lah. Ramai orang mencuba untuk mencuba untuk buy ni, level-level ni semua kebanyakan orang nak buy, betul? Buy, tapi tak menjadi, betul? Jadi saya ambil keputusan di mana dia datang ke sini balik, main area ni. Dia datang area sini, saya sell. Dia datang balik ni, sell lah kan. So I just focus sell je lah. Jadi saya fokus sell sampai sekarang. Sampai sekarang dia start turun tu, dia dah dia menurun je, tak ada menaik-naik ni. Okay, jadi menaik punya ni saya tak nampak lah. Alright, saya tak nampak. Setakat ni saya tak nampak lagi. Saya nampak beli je lah, jual je lah. Beli saya tak nampak. Okay, faham? Itu reason saya sell sekarang ni. And then belakang-belakang ni sebenarnya kalau saya nak explain balik, dia macam nak cakap, dia tak cukup. Tak cukup saya nak explain dekat belakang ni, sebab saya pun entry pun kadang-kadang je yang belakang ni semua. Faham? Jadi saya fokus yang ni dululah. Okay, saya ada video lagi, saya boleh nak share lagi video. Saya nak korang just like, subscribe and share lah. Boleh? Cukup 100 like, saya akan share lagi video. Saya tengok ramai yang view, tapi tak ramai yang like lah kan. Like tu tak ada apa kot. Saya just nak share, nak algoritma dia sampai kepada semua orang. Jadi untuk sampai sini je lah video saya. In future adalah lagi apa-apa saya entry, naik ke turun ke, saya share. Okay, itu saja. Okay, now macam biasa, sebelum mengakhiri, korang tap like, subscribe and share only. Okay, alright, jumpa lagi guys. Bye. Saka Market Official.